Kenapa perlu bersuara? Ada orang, dia kata aku tak boleh buat apa pun. Kalau aku cakap, sampai ke? Kesedaran tu sampai tahap mana? Banyak. Dan masih banyak yang orang berkata macam ni. Ingat, dalam isu Gaza, Palestin, mereka ni saudara kita se-Islam. Malu kalau kita yang kata Islam tak bercakap, tapi orang yang bukan Islam rasa untuk nak bantu mereka. Sekurang-kurangnya kalau kita tak boleh jadi yang paling depan, kita tak jadi orang yang berani untuk nak perjuangkan barisan depan, why not kita duduk di belakang, kita support dengan doa. Why not kita support dengan kata-kata kita. Sebarkan, bagi kesedaran supaya dunia ni bangun. Inilah masa dia. Cuba bayangkan, kalau kita kata tak apalah, tak bagi efek apa semua. Kita hari ni kalau buat makan, contoh, kita mungkin tak tahu hari ni tengah hari nak makan apa. Banyak sangat pilihan, sampai pening, confused nak makan apa. Mereka fikir nak makan apa sebab tak ada. Sebab tak ada, nak makan tu tak ada. Apa yang ada campur dengan tanah, campur. Aku pernah join bagi bantuan dekat Uganda. Itu pun subhanallah, aku tak tahu macam mana nak cerita sebab mereka terlalu susah nak bandingkan dengan kita. Daripada situlah kita dapat belajar banyak arti kesyukuran. Kita kalau hari ni tidur, takut esok tak bangun. Sebab apa? Aircon sejuk sangat, tilam baru, tebal sangat, empuk. Mereka bukan sebab tilam, bukan sebab tempat tak ada nak tidur, tak tahu nak tidur macam mana. Mereka fikir bangun ke tak bangun, silat-silat tidur, malam tu kena bom. Jadi sebab itulah kita yang ada ruang, yang ada kemampuan, buat sekadar apa yang kita mampu. Ni cara aku. Kalau aku boleh buat lebih baik, insya-Allah aku akan cuba buat lebih baik. Jadi macam mana pula dengan cara hampa? Dah bercakap, dah sebar-sebarkan, dah usaha bagi bantuan, buat apa yang terbaik. Moga-moga Allah beri yang terbaik, bukan untuk kita saja, tapi untuk mereka. Ingat, setiap yang berlaku pasti ada sebabnya. Allah tengah uji mereka. Allah akan bagi kebaikan, kemenangan kepada mereka. Dalam masa yang sama, benda ni ujian untuk kita. Kita sebagai agama, orang yang beragama Islam, adakah kita terlalu cintakan dunia sampai kita terlupa dekat saudara kita? Buat apa yang mampu daripada kita. Jangan lupa like dan komen serta share juga video ni. Moga-moga ada kebaikan dan kesedaran untuk semua.